Menolong lah di dapur Ya betul. Ringankan beban bidadari. Memandangkan abang mempunyai latar belakang sebagai berbangsa Cina kan. Mungkin ramai tertanya kenapa ya orang Cina kalau makan malam sebelum pukul 7 berbanding dengan orang lain yang mungkin makan selepas pukul 8 tengah malam pun makan lagi. Mungkin abang boleh kongsikan tak mengapa? Itu dah tradisi orang Cina. So kita dah tak boleh nak cakap apa dia nak makan lambat ke dia nak lapangan lewat. Sebab ada orang macam ni, dia makan awal sebab nanti dia nak makan supper. Itu sebabnya dia makan awal, jadi bila dia supper nanti dia taklah rasa nak makan yang berat-berat. So dia setakat alas perut, kena teh kopi sembang-sembang dengan kawan. Itu je sebenarnya. Pandai memasak tak? Rajin tak tolong ke dapur dan memasak? Saya tak pandai masak tapi saya suka masak. Okay. Kalau contoh bidadari saya masak, saya memang dekat dapur lah. Bukan kata kalau bukan saya masak pun saya potong apa yang patut, bawang ke cili ke lain, itu apa yang patut saya potong. Tapi kalau saya masak, bidadari saya yang potong bawang. Itulah dia. Dia saling tolong menolong lah di dapur Ya betul. Ringankan beban bidadari. Okey, kalau diingatkan air tangan pertama bidadari yang abang rasa dah betul macam jatuh cinta dengan masakan bidadari. Ada dua. Satu laksa. Okey. Satu laksa dia memang signature dia lah. Asam laksa lah. Asam laksa. Dan lagi satu adalah rendang ayam. Rendang ayam. Itu memang signature dia lah. Saya kalau dia masak rendang, nasi 3 kali tambah. Bukan 2 kali lah, 3 kali tambah dah. 3 kali tambah. Okay. Kalau macam air tangan abang sendiri pula, yang kali pertama abang masakkan untuk bidadari, kalau diingatkan semula. Dia suka makan saya masak ayam kicap mushroom. Okey. Itu memang signature saya lah. Kalau saya masak, insyaAllah dia akan makan. Walaupun dia tak tambah nasi, tapi dia akan tambah nasi. Boleh kongsikan apa kelebihan resepi tu? Resepi ayam masak cendawan. Betul. Dia sebenarnya rahsia dia masak dari hati. Masak dari hati. Itu resepi siapa sebenarnya? Selawat banyak-banyak, bismillah banyak-banyak, insyaAllah sedap. Itu resepi siapa sebenarnya? Dia resepi ni daripada mak saya. Okey. Tapi saya olahkan sikit. Saya olah sikit sebab mak saya tak letak cili padi. Oh, tak pedas lah. Saya letak cili padi dan saya letak halia. Saya halia saya banyak sikit dan cili padi dia banyak sikit. Dan saya goreng dulu cili padi tu sebelum saya masuk ayam. Abang ada apa-apa alergi tak dengan makanan? Mungkin tak boleh makan makanan tertentu, Tak ada. tertusuk. Saya alhamdulillah semua saya boleh makan. Semua sihat boleh makan. Okey. Abang ada amal ke tak apa-apa petua? Mungkin petua pemakanan orang dulu-dulu yang abang amalkan sekarang. Saya suka makan ulam. Okey. Apa jenis ulam dengan sambal belacan. Saya kat rumah pun saya buat sambal belacan sendiri. Tapi sambal belacan saya pedas sikit. Dia tak macam yang biasa, pedas sikit, dan ulam memang itulah favourite saya. Okey, senaraikan top 5 makanan kegemaran abang. Ketan masak lemak, pari masak asam pedas, rendang tok, asam laksa dan juga char kway teow. Char kway teow. Okey lah.